Ayah-ayah semua tahu tak, kalau tak ikhtiar, risiko kesihatan boleh jadi lebih buruk. Hari ini saya nak kongsikan dengan ayah-ayah semua cara untuk stabilkan paras gula dalam badan. Jom baca sampai habis dan jangan lupa like serta share. Okey, jangan minum air manis berlebihan. Dari usia muda lagi, kita dah biasa minum air teh tarik, air gas dan minuman manis lain. Tapi kesannya mula terasa bila umur dah meningkat. Gula berlebihan boleh membawa kepada pelbagai masalah kesihatan. Gantikan minuman manis dengan air kosong untuk stabilkan gula dalam badan. Seterusnya, minum air secukupnya. Air membantu mengeluarkan gula berlebihan melalui saluran kencing. Langkah mudah ni sangat penting untuk kawal gula dalam badan. Okey, yang ni yang paling penting. Amalkan suplemen yang penting. Sambil ambil ubat hospital, boleh tambah dengan suplemen macam magnesium, vitamin B9. Nak dapatkan magnesium dan vitamin penting? Cubalah kidney capsule. Diformulasikan untuk kesihatan anda. Kidney capsule ni telah diluluskan oleh KKM dan dijamin halal oleh JAKIM.